tuan puan jangan fikir lagi tentang untung rugi. Untuk permulaan buat tabungan emas ni tuan puan kena paksa. Jadi untuk tabungan kali pertama, kali kedua, kali ke-10, kali ke-20, tuan puan jangan fikir lagi tentang untung rugi. Kebaikannya kita dah pun hadirkan dalam diri ni habit menyimpan. Apabila lahirnya habit menyimpan dalam diri, kita dah tak risau lagi tentang simpanan. Kita sentiasa ada simpanan, ada tabungan. Sebab tu kali pertama, kali kedua, kali ke-10, kali ke-20, jangan fikir lagi tentang untung rugi. Paksa dulu buat simpanan tabungan. Keuntungan dengan tabungan emas tuan puan hanya persoalan masa. Harga emas ni mesti naik. Itu jaminan daripada pakar-pakar keuangan. Kalau harga Maggi boleh naik, harga telur boleh naik, harga beras boleh naik, agak mustahil aset fizikal ni harganya tak naik, agak mustahil. Saya sendiri berani cakap kepada tuan puan buat tabungan emas, tuan puan berjaya keluarkan item emas fizikal ni, risiko rugi boleh dikatakan tak ada. Syaratnya tuan puan simpan lama.